Okey guys, sebenarnya dalam komunikasi, mesej yang baik adalah mesej yang boleh digambarkan. Okey, kalau you all ada anak ataupun mungkin ada staff ke ataupun sesiapa sahajalah anda boleh tonton video ni supaya kita belajar sesuatu. Okey tuan-tuan, kadang-kadang kan bila kita sampaikan mesej kita kepada orang, kenapa dia tak faham? Salah satu sebabnya adalah sebab mesej kita tak boleh digambarkan. Sebagai contoh, kita ada anak, so kita cakap dengan anak kita, Along ataupun kakak, Papa nak Along ataupun kakak belajar rajin-rajin. Okey, soalan, boleh tak kita bayangkan rajin-rajin tu macam mana? So, kita tak boleh gambarkan how rajin-rajin is rajin-rajin. Jadi kan, tuan dan puan, how if selepas ni kita bagi tahu dengan anak kita, Along, Papa nak Along belajar rajin-rajin. Maksud Papa adalah selepas cikgu mengajar di kelas, so Along punya kelas let's say lah 45 minit kan. So Papa nak Along keluarkan apa 5 poin yang Along belajar daripada apa yang cikgu bagi dalam masa 45 minit tadi. Keluarkan 5 benda yang Along pelajari. So selepas belajar saja tulis 5 benda, dan kemudian selepas tu Along kena tanya dengan cikgu selepas habis sekolah, cikgu, ini adalah apa yang saya belajar tadi, 5 benda. Betul ke cikgu? So bila cikgu kata ya betul, ataupun ada lagi yang tertinggal, so at least nanti dia boleh betulkan apa yang, ataupun dia boleh improvise apa yang Along perlu faham. Okay, so point saya tuan-tuan, bila kita bercakap dengan orang, kita perlu sampaikan message dengan cara yang boleh digambarkan. Ataupun contohan kita dengan staff kita kan, okay, saya nak kita layan customer kita, ataupun saya nak kita improve the way kita communicate dengan kita punya client. So saya nak kita improve dan kita nak layan customer kita dengan polite. How improve dan how polite we are. Jadi, mesej yang tak boleh digambarkan adalah mesej yang perlu diperbaiki. Jadi, mungkin selepas ni kita boleh bagi tahu, okay, saya nak kita improve kita punya layanan dengan customer dan kita be polite. Okay, so that's why mana-mana WhatsApp yang datang kepada kita, saya nak kita balas dalam masa less than 5 minutes. Dan kita gunakan template reply yang saya bagi ni. So kita tunjukkan lah. Dan saya nak di hujung reply kita, kita letak kata ganti nama. Kalau dia tu lelaki, kata tuan. Kalau dia tu perempuan, panggil puan. So tuan-tuan, again, apa yang kita dapat daripada konten saya kali ini adalah, bila kita nak bercakap dengan seseorang, tak kisahlah anak kita ke, staff kita ke, ataupun sesiapa sajalah, kita kena sampaikan dengan cara mesej itu boleh digambarkan. InsyaAllah bila mereka boleh gambarkan mesej itu, InsyaAllah mudah untuk kita memberi kefahaman dan mudah untuk tindakan mereka seperti yang kita expect, insyaAllah. Alright, so you all belajar sesuatu tak? Kalau belajar, komen belajar dan save video ni dan share supaya lebih ramai orang yang aware dan dapat manfaat. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.